Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Permata Wahyu. Saya Aiman dan hari ini kita nak bincang satu topik yang nampak macam luaran, tapi sebenarnya ia mencerminkan apa yang ada di dalam. Kita nak cakap pasal kebersihan dan penampilan kita. Ada setengah orang kata, tak apa selekeh atau berbau, asalkan hati baik. Betul ke falsafah macam ni dalam Islam? Bersama saya Ustaz. Apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam Aiman. Alhamdulillah, topik hari ini sangat relatable dengan anak muda. Aiman, kita kena faham bahawa penampilan diri adalah iklan pertama bagi agama kita. Sebelum orang dengar kita baca Quran atau dengar kita berdakwah, orang akan baca dulu baju kita, bau badan kita dan kekemasan diri kita. Kalau iklan luar pun dah rosak, orang mungkin tak berminat nak tahu apa isi di dalamnya. Betul Ustaz, first impression tu penting. Jom kita set asas perbincangan kita dengan hadis pertama yang sangat fundamental dalam bab ini. Baiklah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Terdapat dalam Sahih Muslim nama 223. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersuci, kebersihan, itu adalah sebahagian daripada iman." Hadis ini berstatus sahih. Aiman, perhatikan betapa tingginya kedudukan kebersihan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam letakkan ia sebagai sebahagian daripada iman. Maksudnya iman kita tak akan lengkap kalau kita ni jenis pengotor. Kadang-kadang kita lihat ada remaja yang gagal jaga kebersihan diri. Mandi tak sempurna, gosok gigi jarang dan kuku biar panjang. Kain baju pakai berhari-hari tak basuh sehingga berbau. Kalau benda yang paling basic pun tak terjaga, susahlah. Perhatikan Aiman, Islam sangat mementingkan kebersihan sehingga menyuruh kita mengambil wuduk dahulu sebelum mendirikan sembahyang. Jadi kita perlu wuduk sehingga 5 kali sehari. Begitu sekali Islam melatih kita menjaga kebersihan. Kemudian cuba kita tengok kubu paling kuat remaja iaitu bilik tidur. Cuba audit bilik kita sekarang. Adakah tuala lembap bersidai atas katil? Adakah stoking busuk terselit bawah bantal? Adakah meja belajar kita penuh dengan plastik jajan dan tin minuman yang dah seminggu tak buang? Remaja kena faham, kekemasan bilik itu mencerminkan ketertiban minda. Kalau bilik pun bersepah, macam mana kita nak susun jadual belajar atau susun masa depan kita? Jadi mulakan iman anda dengan mengemas katil dan bilik setiap pagi. Itu adalah langkah pertama menjadi Muslim yang berkualiti. Jangan anggap kekemasan bilik adalah perkara enteng. Tidak. Sebaliknya ada kajian yang menunjukkan orang yang kemas katil dan bilik pada waktu pagi adalah orang yang lebih berpotensi untuk berjaya kerana ia menunjukkan ia memiliki pribadi yang berjiwa besar kerana menitik beratkan perkara yang kelihatan kecil serta seorang yang sistematik. Seorang yang sistematik mempunyai potensi untuk menjadi seorang pemimpin di masa hadapan. Pedas sikit tu Ustaz, tapi betul. Bilik bersepah, minda pun serabut. Tapi Ustaz, ada kawan-kawan saya rasa kalau kita ni terlalu jaga gaya, pakai baju bergosok, pakai minyak rambut, kita ni macam poyok atau berlagak. Mereka kata lebih baik low profile dan nampak selekeh sikit baru nampak warak. Apa pandangan Islam? Itu adalah satu salah faham yang merugikan imej Islam Aiman. Mari kita tengok hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah itu indah dan dia menyukai keindahan." Hadis ini berstatus sahih. Huraiannya begini. Seorang sahabat pernah tanya Nabi, "Ya Rasulullah, saya suka pakai baju cantik dan kasut cantik. Adakah itu sombong?" Nabi jawab, "Tidak. Sombong itu adalah bila kita tolak kebenaran dan kita pandang rendah pada orang lain." Jadi, memakai baju yang digosok kemas ke sekolah atau universiti itu sebenarnya adalah sunnah. Memakai minyak wangi supaya orang sebelah tak pengsan dengan bau kita, itu juga sunnah. Janganlah kita pergi ke surau atau ke majlis ilmu dengan baju yang renyuk-renyuk atau berbau masam atas alasan zuhud. Itu bukan zuhud, itu namanya mengabaikan nikmat Allah. Allah suka tengok hambanya nampak siap, bersih dan menyenangkan mata memandang. Kita bawa imej Islam, jadi biarlah imej itu nampak kemas dan indah. Walaupun gitu, Islam juga mengajar kesederhanaan dan keseimbangan. Jangan pula kerana kita nak nampak indah, kita membazir duit dengan menghabiskannya atas alasan jaga kecantikan. Dan jangan pula mengubah rupa kita secara berlebihan seperti bermakeup sehingga boleh menimbulkan fitnah yang lain pula. Okey, poin yang sangat jelas. Segak dan kemas itu tuntutan, sombong dan berlebihan itu penyakit. Sekarang kita masuk ke bab yang lebih teknikal atau grooming. Apa panduan Nabi dalam hadis ketiga? Hadis ini sangat terperinci, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Nabi SAW sabda, 5 perkara adalah fitrah: berhitan,
mencukur bulu ari-ari, mencabut bulu ketiak, memotong kuku dan memotong misai. Hadis sahih. Contoh praktikal untuk remaja. 1. Isu kuku. Ramai remaja suka simpan kuku panjang, kononnya nak nampak style atau estetik. Tapi kawan-kawan, dari segi kesihatan dan agama, kuku panjang itu tempat kuman dan syaitan bersarang. Bayangkan kita makan nasi pakai tangan dengan kuku yang hitam dan panjang. Adakah itu imej Muslim? Potonglah kuku setiap Jumaat sebagai satu rutin mingguan. 2. Jagalah kebersihan dan kekemasan muka. Basuh muka selalu dan jika mampu, gunalah pencuci muka yang elok. Bagi yang lelaki, jaga kekemasan misai dan janggut. Jaga juga kekemasan rambut. Syampu rambut tu dan sikat elok-elok. Potonglah rambut bila dah panjang. 3. Bau badan. Remaja ni aktif bersukan, main bola, futsal atau kelas PJK terutama di dalam cuaca panas dan selalu berpeluh. Masalah utama ialah bau badan. Ustaz nak pesan, tolonglah jaga kebersihan ketiak. Gunakanlah deodoran atau mandilah selepas bersukan. Jangan biarkan kawan sebelah anda terseksa atau hilang fokus belajar sebab bau badan kita yang menyengat. Menjaga bau badan ini adalah satu tanggungjawab sosial dan adab berjemaah. Betul Ustaz, kadang-kadang kesian kat orang sebelah dalam kelas atau masa solat berjemaah. Satu lagi yang selalu orang perasan tapi segan nak cakap ialah bau mulut. Apa pesanan Nabi dalam hadis keempat? Ini menunjukkan betapa Islam sangat prihatin terhadap perkara paling kecil. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, "Kalaulah tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan perintahkan mereka bersiwak menggosok gigi setiap kali ingin menunaikan solat." Hadis sahih. Huraiannya sangat mendalam. Nabi SAW sangat tak suka bau mulut yang mengganggu orang lain. Bayangkan kita nak bincang projek berkumpulan, study group dengan kawan-kawan, atau kita nak bercakap dengan pesyarah. Kalau kita baru lepas makan makanan yang berbau kuat, atau kita jenis jarang gosok gigi, nafas kita akan jadi punca orang nak larikan diri daripada kita. Bagi remaja, bawalah berus gigi kecil atau breath mint dalam beg. Pastikan mulut kita sentiasa segar. Menjaga kebersihan mulut bukan untuk kita saja, tapi sebagai tanda hormat kita kepada orang yang bercakap dengan kita. Jangan sampai malaikat dan manusia terganggu dengan bau mulut kita semasa kita sedang beribadat atau berinteraksi. Malah, menjaga kebersihan gigi adalah untuk kesihatan gigi jangka masa panjang. Jangan kerana kita tak jaga kebersihan gigi, masuk umur 40-an, datang penyakit gigi dan gusi sehingga terpaksa cabut gigi. Kan rugi tu. Masya Allah, jelas sekali Ustaz. Maksudnya, penampilan diri yang bersih ni sebenarnya satu bentuk khidmat dan sedekah kita kepada orang lain supaya mereka selesa berada dekat dengan kita. Tepat sekali Aiman. Muslim yang bersih adalah Muslim yang menyenangkan. Ustaz, tadi kita dah bincang pasal bilik, baju dan bau badan, tapi ada satu lagi tempat yang sangat kritikal yang kita selalu segan nak bincang secara terbuka, tapi kesannya sangat besar pada ibadah kita, iaitu bab kebersihan tandas dan cara kita buang air. Kadang-kadang kita tengok penampilan orang tu dah segak, tapi bila dia keluar dari tandas, Masya Allah, keadaan tandas tu boleh buat orang lepas dia trauma. Apa pandangan Islam dalam bab ni Ustaz? Aiman, ini bukan perkara remeh. Dalam kitab-kitab fiqh, bab pertama sekali yang kita belajar adalah bab taharah, iaitu bersuci. Kenapa? Sebab kalau kita tak bersih daripada najis, akan terbuang air kecil atau berbesar, solat kita tidak sah. Nabi SAW pernah memberi amaran yang sangat keras dalam satu hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu terdapat dalam Sahih Bukhari. Dalam hadis sahih, baginda melewati 2 buah kubur dan bersabda bahawa penghuni kubur itu sedang diazab. Salah seorang daripadanya diazab kerana tidak membersihkan kencingnya dengan sempurna, iaitu tidak beristibrak dan beristinja dengan betul. Allahu Akbar. Diseksa azab kubur sebab kencing tak bersih. Maknanya benda ni sangat serius di sisi Allah. Boleh Ustaz beri huraian dan contoh praktikal terutama untuk remaja kini? Baiklah, ada 3 aspek utama yang remaja kena jaga. 1. Adab istinja dan istibrak, membersih diri. Remaja lelaki terutamanya, bila buang air kecil, pastikan buat istibrak, iaitu memastikan air kencing benar-benar habis keluar. Jangan terburu-buru pakai seluar. Kalau ada sisa kencing yang keluar selepas kita bangun, ia akan terkena seluar dalam. Akibatnya, seluar itu terkena najis dan solat kita tidak sah. Gunakan air dengan secukupnya. Kadang-kadang ada tandas yang tak sediakan air, maka boleh guna tisu. Tapi pastikan kawasan sulit benar-benar bersih dan kering sebelum keluar. 2. Etika menggunakan tandas. Ini masalah besar dalam masyarakat kita. Kita nak guna tandas yang bersih, tapi kita tinggalkan tandas dalam keadaan kotor. Ingat, meninggalkan kesan najis atau bau yang busuk dalam tandas adalah satu bentuk kezaliman kepada pengguna selepas kita. Tolonglah pam tandas sampai bersih. Kalau tak, lepas sekali. Pam kali kedua. Lepas guna, pastikan keadaan tandas bersih dan sedia digunakan oleh orang seterusnya.
Jika ada sisa najis, bersihkanlah sebelum keluar. Jangan biarkan tandas tu jadi macam medan perang selepas kita guna. Tak malu ke jika orang seterusnya masuk tandas boleh nampak sisa buangan kita? Betul Ustaz. Saya selalu terfikir kalau kita boleh jaga kebersihan tandas awam atau tandas sekolah macam kita jaga tandas rumah sendiri, mesti imej Muslim tu nampak sangat hebat. Tepat sekali. Nabi SAW bersabda bahawa Allah itu suka kepada orang yang sentiasa membersihkan diri. Tandas yang bersih menunjukkan penghuninya dan penggunanya mempunyai jiwa yang bersih. Satu lagi pesanan untuk remaja. Jangan buang sampah dalam mangkuk tandas. Tisu, plastik jajan atau pembalut, jangan buang kat situ. Bila tandas tersumbat, ia menyusahkan orang lain. Perbuatan menyusahkan orang lain di tempat awam adalah satu dosa akhlak yang serius. Masya Allah, satu perspektif yang sangat deep. Jadi, kebersihan tandas bukan soal pakcik cleaner saja, tapi soal iman kita. Terima kasih Ustaz atas kupasan yang sangat berani dan jujur ni. Di penghujung ini, boleh Ustaz simpulkan rumusan utama untuk episod ini? Baiklah Aiman, rumusan episod 5 kita. Kebersihan adalah integriti iman. Jangan pisahkan antara solat yang khusyuk dengan kebersihan diri. Dua-dua perlu dijaga. Kekemasan luaran adalah pantulan ketenangan dalaman. Tampilkan keindahan. Jangan takut untuk nampak segak dan cantik. Allah itu indah dan dia suka melihat nikmatnya terpancar pada penampilan hambanya yang bersih dan kemas. Grooming adalah adab. Jaga kuku, jaga rambut, jaga bau badan dan jaga kebersihan seluruh badan. Itulah personaliti yang mulia, imej Muslim yang menarik. Jadikan penampilan kita sebagai satu daya penarik dakwah yang membuatkan orang rasa tenang dan hormat pada agama kita. Terima kasih Ustaz. Jadi kawan-kawan, jom kita mula audit penampilan diri kita sebelum keluar rumah esok. Pastikan kemas, pastikan bersih dan pastikan wangi. Dalam episod akan datang, kita akan bincangkan pelbagai topik lagi. Jangan lupa ikuti episod seterusnya dalam Permata Wahyu. Saya Aiman dan Ustaz mengundur diri. Assalamualaikum.